Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis yang saya alu-alukan ketiga-tiga AJK Penarafan yang turut sama hadir pada hari ini. Juga tidak lupa kepada semua rakan-rakan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Tajuk bicara saya pada hari ini adalah bagaimana berubah menjadi orang yang baru. Sewel. Apakah yang dikatakan sewel? Sewel itu adalah mengulangi cara yang sama setiap kali dengan harapan menghasilkan sesuatu yang berbeza. Saya rasa ramai yang pernah dengar ayat ini. Kenapa ia sewel? Bayangkan kita hari-hari makan cucur kodok. Kita pakar buat ramuan cucur kodok. Satu hari kita ingin tukar selera kepada cucur udang. Maka dengan kepakaran kita menggunakan ramuan cucur kodok tadi, dan kita cucur ke dalam minyak yang panas dengan harapan kita angkat menjadi cucur udang. Tidakkah itu sewel? Lucu, tapi hakikatnya itulah yang sering kita lakukan. Setiap tahun, hujung tahun kita ingin menjadi seorang yang baru. Kita ingin berubah. Kita ingin menjadi seorang yang lebih hebat. Dalam masa yang sama, cara kita berfikir, cara kita bertindak masih tetap sama. Dan itu dengan cara yang sama tadi, kita mengharap menjadi seorang yang berbeza. Bukankah itu juga termasuk dalam senarai perbuatan yang sewel? Tak boleh, tidak mungkin kita akan berubah menjadi orang yang baru apabila kita berfikir dengan cara yang sama dan kita bertindak dengan cara yang sama. Persoalannya, bagaimana kita dapat menjadi seorang yang mampu berfikir dengan cara yang berbeza, seterusnya mampu bertindak dengan cara yang berbeza. Saya berikan 3 petua ajaib. Yang pertama, hindari diri kita dari segala perkara yang negatif. Tiap-tiap hari kita akan dibom dengan perkara-perkara yang negatif. Bagaimana kita dapat menghindari perkara negatif melesat dalam minda kita? Bayangkan sepanjang masa kita dilindungi oleh pelindung luk sinar yang kerjanya melantunkan semula setiap perkara yang negatif balik kepada pencetusnya. Yang kedua, amalkan bersendirian setiap hari selama 20 minit. Eloknya waktu pagi. Jangan buat apa-apa, jangan fikir apa-apa. Relax di tempat yang selesa, dalam keadaan yang selesa. Kenapa ini penting? Aktiviti ini mencetuskan saraf-saraf jaringan-jaringan yang baru di kepala otak kita. Dari situ ia akan mencetuskan pemikiran yang baru. Yang ketiga dan terakhir, ambil pen, tuliskan impian anda. Saya ingin menjadi kurus, contohnya. Tuliskan, saya ingin menjadi kurus. Selepas itu latih. Bayangkan aku slim, aku kurus. Bayangkan hari-hari latih dan latih. Ulang ketiga-tiga langkah yang saya sebutkan tadi dalam tempoh 8 minggu. 8 minggu. Ini berdasarkan kajian. Dalam tempoh 8 minggu, anda akan rasa semua orang pelik melihat diri anda. Yang pertama sekali, kawan-kawan yang lama mula menjauhkan diri. Kenapa? Sebab anda langsung tak layan perkara yang negatif. Betul atau tidak? Betul. Kemudian, pemikiran yang saya katakan tadi, bila kita sendirian selama 20 minit setiap hari,
tanpa buat apa-apa, tanpa memikirkan apa-apa, dia akan mencetuskan idea-idea yang baru yang menunggu idea-idea dari orang, daripada luar, daripada pembacaan, daripada pergaulan, dan mendatangkan satu idea yang baru. Dengan idea yang baru, maka akan tercetuslah tindakan yang baru. Saya ulang petua tadi. Yang pertama, lindungi diri anda daripada perkara-perkara yang negatif. Yang kedua, luangkan masa selama 20 minit setiap hari. Yang ketiga, tulis impian anda. Anda amalkan 3 petua ini, insya-Allah anda berubah. Adalah diharapkan semua yang ada di sini dapat mengamalkan petua ajaib saya ini, dan jangan lupa sampaikan kepada rakan-rakan anda di luar sana. Sekian, terima kasih.